Assalamualaikum anak-anak teacher. Good morning. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang huruf M. 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 Siapa tahu apa bentuk huruf M? Ya, betul. Huruf M terlihat seperti dua gunung kecil. Baiklah, sekarang mari kita sebut bersama-sama huruf M. 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 Okey, jom anak-anak kita bentuk huruf M. Ada 177 itu huruf M. Seterusnya, ini ialah huruf N. 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 Sekarang, mari kita cuba sebutkan beberapa huruf yang dimulai dengan huruf N. Ya, betul. Naga. Naga. Seterusnya, mari kita bentuk huruf N. N. Ada 1, ada 7, itu huruf N. Seterusnya, ini ialah huruf O. 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 Okey, siapa boleh bagi tahu teacher huruf O seperti bentuk apa? Ya, betul. Huruf O berbentuk bulatan. Bulatan. Seterusnya, mari kita bentuk huruf O. O. Saya ada 1 bola, itu huruf O. Okey anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.